Alright, jom kita react and review Chopper first look. Dah kecoh dah. Aku dah ada orang share kat aku dah, tag semua benda, share dekat WhatsApp. Aku nak react tapi dah kena spoil dengan thumbnail lah. Thumbnail pada YouTube Netflix ni sendiri. Tapi aku tak nak judge awal lagi, sebab tu baru thumbnail. Kita tengok video dia dulu. Kita tengok macam mana. Tu dia Hai Tudung. So dia launch video ni dekat Tudung punya event lah, depan orang ramai. Oh. Okay, aku suka suara dia. Yes, you are the doctor, Chopper. Apa pasal Chopper dia macam tak cukup makan? 2026 tahun depan baru kita dapat tengok. Oh. Dia menari ya nanti. Please lah menari. Dia menari. Okay. Alright. Wow. Tak tahu macam mana nak describe perasaan ni. Okay lah, kita ringkas. Chopper ni antara benda yang paling controversial lah sejak live action season 2 ni announce yang kita akan ada Chopper. Sebab yalah, macam-macam perdebatan tentang Chopper ni akan jadi full CGI ke, hybrid ke, full manusia ke. Aku simple, daripada awal lagi aku dah cakap, aku just nak Chopper ni comel, tu je. Lantaklah korang nak buat Chopper ni macam mana, kau nak pakai kostum ke benda kan, tapi yang penting comel, tu je. So kat sini, daripada teaser trailer ni, aku boleh cakap semua benda okay, kecuali kecomelan dia. Sorry lah kalau korang tak setuju dengan aku, tapi ni just personal preference lah. Sebab expectation aku dengan Chopper tinggi tau. Tinggi dekat kecomelan dia, tu je. Aku tahu CGI memang tak ada masalah. And tengok video 1 minit ni, yes, memang CGI tak ada masalah. Dia ada vibe Detective Pikachu. Suara dia could be better, but no complaint, okay. Aku tak tahu siapa dia punya voice actor dia, tapi aku rasa okay, not bad. Dia punya characteristic traits, personality Chopper ada. Chopper macam malu-malu, bodoh-bodoh sikit, menyorok semua tak betul tadi, jatuh, clumsy sikit. And macam aku cakap tadi, sebab Chopper kita tahu bila dia malu dia akan menari. Walaupun tak sama tarian dekat anime atau manga, kita tahu benda tu agak impossible untuk tiru, tapi comel juga tarian dia tadi. It's just like overall character design dia bukan level expectation aku lah. Itu je lah. Aku expect dia lagi comel lah. And aku expect sebenarnya kalau diorang guna design original dia, sebab Oda dah ubah design Chopper ni. Kalau korang tak perasan, kalau korang perasan awal-awal dulu masa Chopper diperkenalkan, badan dia besar, kepala dia kecil. Lepas tu Oda ubah, kepala dia sekarang yang besar, badan dia yang kecil kan, lepas time skip. Even sebelum time skip lagi lah, pertengahan macam dah masuk certain arc, lepas Alabasta macam tu, dia dah ubah sikit lah dia punya body. Macam macam badan dia dulu macam gemuk sikit, sekarang kurus. Tu aku expect yang kat sini mungkin ikut original lah, tapi tidak, diorang still buat tapi tak ada besar sangat kepala tadi kan, just normal kepala, badan normal. So itu je lah. Aku rasa overall okay. Kita tak nak judge daripada teaser dan trailer ni juga. Kita kena tengok the whole episode tu sendiri, the whole season tu sendiri, sebab kita nak tengok macam mana interaction Chopper CGI ni dan juga real life character, real life person kan. Kita nak tengok macam mana ngam atau tidak. Itu baru kita boleh judge. For now aku akan bagi 4.5 lah. It's just like kekurangan kecomelan untuk aku. Kalau comel lagi mungkin aku akan 100% okay with it lah. But at least not bad. It's a good starting lah. So korang pula macam mana? Korang rate dia berapa? Korang rasa dia comel atau tidak? Komen kat bawah, okay?